Velbron okey, Small rig pun okey. Jangan beli yang murah sangat lah. Kita beli murah kita buang je. Jangan beli murah. Saya saja jangan beli murah. Kalau memang betul bajet tinggi lah, fit design okey juga. Kalau yang tak kisah apa-apa nak lightweight, memang cari yang carbon fiber punya. Nampak SLK boleh? Slug. Slug. Ni slug murah lah. Tapi murah yang quality lah. Dia jadi murah tapi yang quality yang kita ni bawa. Ni saya beli kat Jepun. Ni saya bawa pergi Singapura tu. Tu lah. Ni slug Lagi. SLK. Ni favorite brand saya. Brand Jepun. Velbron. Ni memang quality. Tapi Velbron lagi sebenarnya bagi saya Velbron lah. Dia punya quality pun memang Velbron walaupun murah tapi memang nampak better compared to yang plastik SLK tu. Dia duduk plastik. Dia harga dia Velbron tu 100 Malaysia tak banyak stok lah sebab ingatlah 140 atau 50 ke 180 sekarang. Harga dia 180 atau 50. Kalau yang murah punya Shopee Zomi ke apa kan 70 80 90. Joby tu mahal kan. Oh ada yang murah Joby. Bukan Joby. 7 Mai ke apa dah nama saya tak Zemai. Yang brand murah sikit kan yang bawah 100 tu saya bukan tak recommend. Jadi terpaksa beli 2 kali. Dia boleh pakai tak tahan lama lah. Itulah. So yang beli murah tu berapa bang? Itulah jangan beli yang bawah apa tadi cakap? Bawah 100. Itu kalau yang murah lah. Kalau untuk gambar bagi saya senang sikit. Tak perlu pakai fluid head tu, tak perlu panning, tak perlu apa. Betul. Dia bila video ni yang you kena invest on tripod yang ada fluid head tu.